Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alisha, pengarah Misi Kemanusiaan Antarabangsa Indonesia 3.0 di bawah Kluster Pembangunan Komuniti dan Kebajikan Sosial SEKREM. Tahun lalu dalam MKI 2.0 di negara Batu Kalang, Sumatera Barat, MKI membawa pelbagai modul berasaskan pendidikan seperti modul Bahasa Inggeris, STEM serta membawa modul inovasi produk yang berasaskan betik untuk membantu mengangkat komuniti tempatan melalui pelbagai inovasi produk. Kami belajar bahawa ilmu kecil dapat membawa perubahan besar kepada komuniti. Kali ini kami ingin melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan projek pertanian dan inovasi berasaskan nenas serta bencana alam sekitar sambil membawa penyelidikan dan pembangunan R&D Universiti Malaya terus ke lapangan. Misi ini bukan sekadar memberi bantuan tetapi membina hubungan, berkongsi ilmu dan membawa harapan selaras dengan SDG. Sekian, terima kasih.